Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Kita bersiaran dari Jang Studio sempena dengan Pilihan Raya Negeri Sembilan ke-16. Bersama saya, hari ini saya Nora Ruslan bersama dengan Yang Berhormat Tuan Haji Azli bin Yusof, Ahli Parlimen Shah Alam. Selamat datang YB ke Negeri Sembilan. Terima kasih. Dah makan masak lomak jelapi? Sudah. Dah masuk suku dah? Belum. Tapi saya masih mencari itik salai lagi. Belum jumpa lagi. Ada. Itik salah kita boleh PM tepi YB. Okay. Jadi pada petang ni kita akan berbincang sempena PRU Negeri Sembilan yang akan diadakan pada 1 Ogos 2026 nanti dan hari undi awal adalah pada 28 Julai 2026 nanti. Dan penamaan calon telah berlangsung pada 18 Julai Sabtu lepas, dan seperti biasa, panas demam pilihan raya ni memang terasa bukan saja di Negeri Sembilan tetapi ke seluruh tanah air sebenarnya YB, kerana kita melihat vibe, getaran pilihan raya ini yang bermula daripada Sabah, Johor dan seterusnya ke Negeri Sembilan. Jadi tema topik kita pada petang ini, kalau masak lomak tu tak semestinya hari-hari. Kalau kita dapat percuma masa kenduri kahwin, lagi sedap. Lagi sedap. Lagi sedap. Makan lauk kenduri ni memang sedap. Bila kita bercakap mengenai kenduri, pastinya berkaitan dengan perkahwinan. Jadi tema kita adalah perkahwinan dalam pilihan raya mengikut politik, suasana politik di Malaysia. Jadi soalannya, demokrasi Malaysia sering disifatkan sebagai unik dan penuh dinamika. Kita telah menyaksikan parti-parti yang sebelum ini bersaing, akhirnya bergabung dan membentuk kerajaan demi kestabilan politik negara. Namun pada masa yang sama, gabungan ini juga dilihat mudah berubah apabila berlaku perbezaan kepentingan politik ataupun individu. Jadi pada pandangan YB lah kan, apakah yang benar-benar menentukan kestabilan sebuah kerajaan? Adakah ianya bergantung kepada kekuatan perkahwinan politik itu sendiri, atau komitmen serta keikhlasan rakan-rakan gabungan untuk menghormati mandat yang diberi rakyat ketika pilihan raya? Ya. Terima kasih Puan Nora kerana sudi untuk mengundang saya dalam podcast kali ini. Dan memang saya rasa tajuk perkahwinan politik ini sangat menarik sekali, kerana itulah yang sekarang ini sedang digembar-gemburkan ataupun ditaja oleh dua buah parti yang sedang bertanding di Pilihan Raya Negeri Sembilan ini, iaitulah Perikatan Nasional dan juga Barisan Nasional. Kononnya mereka ini sedang mengadakan satu penyatuan yang Melayu Islam, ya, yang diketengahkan. Sebelum itu mungkin saya boleh nyatakan secara ringkasnya, memang kerjasama politik ini biasa diadakan oleh mana-mana parti-parti politik. Yang pertama sekali, sudah tentulah kalau gabungan parti politik itu dalam bentuk yang lebih formal lah. Contohnya macam Pakatan Harapan, kita ada PKR, DAP, Amanah, yang mana dalam ketiga-tiga gabungan ini kita bentuk dalam satu pakatan yang kuat, ada perlembagaannya kan, ada struktur dan sebagainya. Begitu juga dalam pakatan yang lain, contohnya macam Perikatan Nasional. Mereka dulu ada Bersatu, ada PAS dan beberapa buah parti kecil yang lain, Gerakan pun begitu juga. Barisan Nasional pun ada, dia UMNO, MCA, MIC. Tapi pakatan ini pakatan yang kita kira dia mengikat sebab dia ada perlembagaan. Dan biasanya mereka akan bertanding dalam satu pilihan raya dalam gagasan yang besar ni. Tidak bertanding secara napsi-napsi lah, orang kata bersendirian kan. Betul. Okey. Tapi dalam masa yang sama ada juga kadang-kadang berlaku kerjasama politik yang mana kerjasama inilah yang sebenarnya menentukan sama ada persoalan itu tadi, dia ni benar-benar jitu ke, benar-benar ikhlas ke, ataupun hanya sekadar Kahwin paksa? Kahwin dia tak paksa, macam kahwin mutaah pun. Kahwin suka-suka. Ataupun dia masa dulu dia bertunang orang lain, dia kahwin dengan orang lain, bersanding dengan orang lain, bercerai? Bercerai. Lepas tu bercerai kan.
Jadi sebenarnya ini yang menjadi persoalan besar. Tak ada salah orang yang ataupun mana-mana parti yang nak bekerjasama, tak ada masalah. Sebab ada juga yang menimbulkan, dia kata kenapa PH begitu gusar bila mana Barisan Nasional dan Perikatan Nasional ini bergabung. Sebab dulu pun PH juga mengadakan kerjasama dengan Barisan Nasional. Adakah kita PH betul-betul gusar? Okey kan? Maknanya ataupun andaian? Andaian. Mungkin andaian. Maknanya dia beranggapan begitu. Tapi kita kena lihat, bila kita bergabung dengan Barisan Nasional membentuk kerjasama muafakat politik dalam kerajaan perpaduan, ada matlamat dia, sangat jelas. Kita kata kita nak bentuk sebuah kerajaan yang stabil dan boleh meneruskan agenda untuk memacu ekonomi, mensejahterakan rakyat, kemudian memelihara kestabilan negara. Jadi itu jelas, dia punya matlamat dia tu sangat jelas. Dan kita bukan nak cuba-cuba, kita nak try dululah. Setahun tengok macam mana, kalau tak kita pisah pilihan raya lagi sekali, tak nak macam tu. Memang tekadnya tu sangat jelas. Ada akadnya lah. Ada akad perjanjiannya. Dan dia berlaku sangat baik. Selepas daripada itu, bila kita setelah kita bentuk kerajaan perpaduan, kita bertanding pilihan raya kecil, pilihan raya negeri, 6 negeri. Contohnya di Pahang, di Perak, di Selangor dan sebagainya, kita boleh bertanding bersama sekali. Di Selangor sama-sama, di Negeri Sembilan pun bersama-sama, sebab semangat itu ada. Semangat untuk memelihara kestabilan. Tapi yang ditaja oleh Penyatuan Melayu Islam yang diketengahkan oleh Barisan Nasional dan juga Perikatan Nasional dalam Pilihan Negeri Sembilan ini, mereka sendiri pun kata ini perkahwinan percubaan je, kita nak test saja, dia kata. Adakah mandat yang diberikan oleh rakyat kepada mereka nanti, cuba-cuba itu ada satu gurauan bagi mereka? Itu yang saya rasa rakyat harus fikir sedalam-dalamnya. Adakah rakyat sanggup untuk dijadikan sebagai bahan eksperimen, tikus makmal, di mana kalau jadi, okey, dia akan teruskan lagi. Kalau tak jadi, nanti kita buat hal masing-masing. Dan saya tak nampak ada komitmen di kalangan mereka. Maksudnya dia test gitu je. Kita kata kita nak, kalau BN bertanding, kita sokong. Kalau Perikatan Nasional bertanding, BN akan sokong. Tapi lepas tu tak ada apa-apa. Siapa yang akan memerintah negeri, gabungan macam mana, kan? Jadi itu persoalan dia. Sedangkan Malaysia, kita tak perlukan eksperimen politik ini yang bersandarkan sentimen. Ini satu lagi sentimen yang digunakan adalah Penyatuan Melayu Islam. Gabungan itu kononnya Melayu Islam. Pada saya ini tidak lebih daripada sekadar untuk nak meraih sokongan semata-mata, tapi tidak ada komitmen. Sedangkan yang kita perlukan ialah sebuah gabungan. Sebagaimana kita di Pakatan Harapan, kita ada komitmen untuk mentadbir dengan baik, untuk mewujudkan sebuah negara yang berintegriti, good governance, menyelesaikan masalah rakyat. Ya. Jadi persoalan kita kepada mereka, apa agenda dia? Hanya sekadar untuk eksperimen, suka-suka, lepas tu buat haluan masing-masing. Dia macam dendam pada bekas lah ni. Lepas tu dalam masa yang sama, dia ketepikan kawan dia, rakan sekutu dalam Perikatan Nasional, bersatu dia biarkannya terkanting-kanting. Ni macam cari, apa orang kata, cari belum cerah dah rujuk ke macam mana? Bukan. tak tanya, tak rujuk, tiba-tiba cari orang ketiga pula, kan? Ya. Tak cuba nak pujuk-pujuk pun. Tak ada, tak rujuk. Tak tanya, kan? Kecil hati, masa nak bersama macam-macam janji. Macam-macam. Bila dah jumpa orang baru, pujuk pun tak, rujuk pun tak, kan? Yang baru tu nampak lebih cantik, lebih lawa, lebih genit. Jadi jawapan persoalan tadi tu, adakah rakyat Negeri Sembilan sanggup dijadikan bahan eksperimen, bahan gurauan, bahan cubaan untuk penyatuan yang kita tak nampak pun hala tujunya lagi, kerana bertunang pun rasanya belum ke, baru tak ada tunang, dia tak ada. Ini macam berkesedudukan.
Tak cuma macam berkedudukan kan. Dia tak ada perjanjian apa, dia cuma berkedudukan. Agaknya lahir nanti kalau anak lahir tu tak tahu anak dia anak apa kan. Nak macam mana buat tu kan? Anak luar nikah ke. Susah juga tu. Susah kan. Jadi risikonya adalah kepada mereka yang menzahirkan jawapan persoalan tadi di kertas undi. Ya, betul. Mampu atau tidak mengambil risiko ni tadi. Dia ada satu persoalan yang agak besar pada saya lah. Dia menyatakan ini penyatuan melalui Islam. Dia kata kepada rakyat, kalau tidak ada penyatuan melalui Islam ini, nanti negara ini akan dipimpin dan dikuasai oleh mereka yang bukan Melayu, bukan Islam. Ini persoalan besar yang saya rasa sangat merendahkan kewarasan para pengundi dan juga perlembagaan negara. Perlembagaan negara dan kita pun sebenarnya dalam negara kita ni sejak daripada dulu lagi memang negara kita ni diperintah oleh orang Melayu, oleh orang Islam. Tak pernah bertukar pun. Perlembagaan kita pun begitu juga. Kedudukan Islam sebagai agama persekutuan, institusi Raja-Raja Melayu serta hak Melayu dan Bumi Putera sentiasa terpelihara. Rakyat tak perlu risau hal itu sebab dia dijamin oleh perlembagaan kan. Jadi naratif ini sebenarnya pada saya dia tidak berpijak di bumi yang nyata, tetapi semata-mata untuk nak mengabui mata rakyat supaya memberikan sokongan kepada mereka. Ini angan-angan dan impian sebelum membina satu rumah tangga yang barulah. Betul. Kita tak tahu rumah tangga tu akan dibina ataupun tidak. Sebab dia hanya duduk bersama je. Duduk bersama. Sementara pula tu. Sementara tu pula saya kata tu macam kahwin mutaah tu, dia duduk sementara masa pilihan raya. Lepas tu kita tak tahu dia. Saya kan macam dia tahu dulu, masa dulu zaman kita kecil-kecil dulu, kalau cuti sekolah je ada kena kahwin. Cuti sekolah kena kahwin. Sebab masa itulah ada kita perlu anak balik kampung, asal mara berkumpul kan. Tetapi sekarang ni pilihan raya je parti politik berkahwin. Betul. Pilihan raya je parti politik berkahwin. Jadi ada kata kalau jodoh tidak ke mana. Betul. Tapi kalau bodoh pun tidak ke mana juga. Itu serius tu. Serius tu kan. Jadi bijak-bijaklah kita untuk menentukan hala tuju pimpinan untuk Negeri Sembilan nanti. Dan kalau kita lihat pun kalau mereka ni benar-benarlah serius untuk meraihkan demokrasi ataupun perkahwinan itu perkahwinan yang sah. Saya pasti mereka perlu merancang dengan lebih awal kedudukan siapa nak jadi ketua menteri, siapakah barisan esko-nya, kalau jadi esko siapa pula pegawai, siapa pula ketua kampung, ahli majlis, perlulah diselaraskan dari awal. Kalau berkahwin tak besar mengejut ni, saya risau satu. Dan menang nanti, masa tu pun nak berebut. Itu sudah pasti. Dia pasti, betul. Siapa jadi mangsa ketika tu? Kan? Lepas tu perlukan dirubuhkan balik dan dibina lain. Itu kita tak tahulah pasal dia pun matlamat dia tak jelas. Kan? Jadi saya kesian kepada mereka yang memberikan mandat kepada pemimpin sebegini di kertas undi nanti, tetapi ianya tidak seperti yang diharapkan, ianya angan-angan ya. Dan kita lihat pada PRU Dewan Negeri 9 nanti yang ke-16 komposisi parti yang bertanding. Kita lihat ketulusan Pakatan Harapan bertanding di kesemua kerusi ya. Ke seluruh 36 kerusi. Manakala Barisan Nasional hanya 25 kerusi. Yang lain tu dia dah bahagi siap-siap. Bahagi tu adil ke tak adil kita pun tak pastilah sebab mereka yang berjanji. Mereka yang bersetuju. Tak tahulah setuju tu betul tahap mana tahap persetujuan tu. Dan kita lihat di sini Parti Perubatan Bersatu juga menawarkan 24 orang calon. Perikatan Nasional 11. Sikit sangat nombor tu 11 tu. Sedangkan mereka biasa ambil ke semua. Memang nampak beralah awal rupanya. Saya Yalah, dia macam rasanya bagi mereka itu mungkin itu satu berkorban lah. Berkorban. Awal-awal dah berkorban. Awal lagi berkorban. Tapi kita pun dengar-dengar juga cerita ramai juga yang tak puas hati. Yang tak puas hati ni ada dua kumpulan lah. Satu di kalangan Bersatu sendiri yang tidak sangat-sangat tidak gembira dan sangat kecil hati lah senang ceritanya. Sebab mereka ni masih lagi dalam Perikatan Nasional. Dalam rumah tangga. Dia masih lagi dia tak bercerai lagi. Cuma dia tak duduk serumah. Yang seorang sebab seorang ni dah cari dah bertemu perempuan lain.
dah bertemu yang lain. Ada bertemu yang lain. Ya, istilahnya begitulah kan. Ditawarkan dengan janji-janji lain. Ditawarkan dengan janji-janji, dah siap bagi-bagi pula lagi. Kan, macam-macam. Jadi Bersatu sangat tidak puas hati dan mereka sangat kecil hati disebabkan tindakan oleh Perikatan Nasional yang berunding dengan Barisan Nasional sehingga boleh hanya ambil 11 dan kemudian berikan 25 kepada Barisan Nasional. Sebab itu dia bertanding 24 kerusi. Walaupun dah berjanji. Walaupun dah berjanji. Sebelum berkahwin dah mungkin janji. Kalau dah berkahwin nanti tak tahu macam mana. Tak tahu lagi. Awal-awal lagi dah nampak perpecahan, kekeliruan, dan kekusutan. Dan kita pun dengar juga rungutan dalam media pun ada disebutkan, Tok Jalal pun ada sebut, dia kata ada beberapa kawasan yang sudah pun kononnya macam gantung tarik handbrake tarik handbrake sebab kenapa serahkan kerusi senang-senang kepada Perikatan Nasional, kepada pasangan baru. Jadi dua-dua pihak ada rasa tak puas hati kan. Jadi kalau awal-awal lagi pun dah ada rasa yang tak puas hati, saling mencurigai, bagaimana nanti bila berlaku selepas daripada itu. Okey, berbalik kepada perkahwinan yang kukuh ni, iaitu Pakatan Harapan bersama dengan parti komponen lain, iaitu Amanah, TAP. Jadi bagaimana kita dapat menawarkan kepada orang ke-9 ni bahawa perkahwinan yang kukuh, yang kuat, ada akad, ada adab ni, itu yang sepatutnya dikekalkan di Negeri Sembilan. Kita ada bukti yang jelas sebab kita terbentuknya Pakatan Harapan ni sejak daripada awal lagi 2016 kita dah bentuk, 2018 kita masuk bertanding. Pada masa itu kita Pakatan Harapan ini kita sudah bentuk. Cuma pada masa itu Bersatu pada masa itu dia belum lagi join Pakatan Harapan, tetapi kita sudah ada persefahaman untuk membentuk sebuah negara di bawah banner, di bawah panji Pakatan Harapan. Dan terbukti selepas daripada itu memang kita bentuk Pakatan Harapan betul. Ada 4 buah gabungan dalam Pakatan Harapan yang membentuk kerajaan, iaitulah Keadilan, DAP, Amanah dan juga Bersatu. Sehinggalah berlakunya Sheraton Move di mana Bersatu dia keluar. Itu dah jadi sejarah dah lah kan. Tapi terbukti di bawah Pakatan Harapan kita dah mentadbir negeri sebelum ini, bermula dengan Pulau Pinang, Selangor, kemudian di Johor pun pernah. Sebelum langkah Sheraton tu berlaku, di Johor pun pernah kita bentuk kerajaan negeri di bawah Pakatan Harapan. Di Melaka pun begitu juga. Kemudian di Negeri Sembilan. Yang kekalnya di bawah Pakatan Harapan inilah Pulau Pinang, Selangor, Negeri Sembilan sejak 2018. Dan terbukti kita boleh mentadbir dengan baik, memajukan ekonomi, membela rakyat. Adalah kelemahan di sana sini, itu biasalah kan. Mana ada manusia yang sempurna, mana ada parti yang benar-benar tidak ada melakukan kesilapan. Tetapi kesilapan itu pada saya yang boleh diperbaiki. Rakyat tegur, kita baiki, improve kan. Mana-mana yang ada rungutan, teguran, kita elokkan dan kita akhirnya dapat membela rakyat dan kita memperkukuhkan kedudukan negeri itu. Itu yang kita nak. Kita nak kestabilan, kita nak ada kepimpinan yang kompeten. Bukan saja dia Melayu. Kalau yang kompeten itu dari rakan kita daripada yang berbangsa Cina, daripada berbangsa India, pun kita boleh anggap dia sebagai pemimpin yang baik. Kerana akhirnya kalau dia ni Melayu Islam tapi dia sakau, kan, dia tidak amanah, dia menyeleweng dan sebagainya, itu bukan gambaran yang baik bagi agama kita. Takkan itu kita nak pilih sebagai pemimpin kapal kita kan? Ya, betul. Jadi saya rasa perkongsian petang ni walaupun pendek, tapi saya rasa mesej ni sampai kepada mereka yang akan mengundi pada 1 Ogos nanti. Betul. Dan yang pada mengundi awal pada 28 hari bulan. Jangan lupa panggil adik-adik, kawan-kawan jiran, tunaikan kewajipan kepada negara.
kita raihkan demokrasi, keluarlah mengundi. Dan juga YB, apakah pesanan terakhir kepada rakyat Negeri Sembilan, terutama kepada yang menyayangi Tok Min kita ni, Menteri Besar yang saya lihat antara yang menonjol, yang paling terbaik bagi orang Negeri Sembilan. Tok Min kita ni kita dah baik dah. Dia seorang yang sangat menyantuni rakyat, tidak ada berlaku penyelewengan, tidak mengayakan dirinya ataupun keluarganya. Pendek katanya, negeri kita ni dah apa? Elok dah. Comel dah. Negeri kita elok dah. Maka pada rakyat dan pengundi di Negeri Sembilan ini, saya ingin merayu supaya kita keluar beramai-ramai untuk tunaikan hak dan tanggungjawab kita. Kita undi, berikan sokongan kepada kepimpinan Tok Min dan kita kekalkan harapan, insya-Allah. Dan saya pasti negeri milik Pakatan Harapan, kerajaan pusat pun milik Pakatan Harapan, dan saya rasa masa depan rakyat Negeri Sembilan ni lebih cerah lah, di mana rugi kalau pusatnya lain, negerinya lain. Ya, betul. Betul. Kalau boleh, itulah yang terbaik supaya kita ada keserasian dan boleh membina negara dan negeri ini, dan kita jalinkan hubungan secara bersama, insya-Allah. Betul kan, sebab Selangor dah pernah merasa. Selangor dah merasa menjadi negeri pembangkang, dan apabila menjadi negeri di bawah payung sama dengan persekutuan, nikmatnya lain. Lain. Jadi kita tak nak Negeri Sembilan hilang nikmat tu tadi. Betul Jadi terima kasih kepada semua yang bersama kami. Bagi pihak Jan Studio, kami mohon maaf sekiranya terdapat apa-apa kekurangan kami. Sesungguhnya baik itu daripada Allah, yang kurang tu daripada kita berdua juga lah, YB. Jadi mohon maaf di atas segala salah kata kita kat sini. Tapi yang penting kita tengah perang. Kita memang tengah berperang, tengah kempen pilihan raya. Jadi apa yang kami nak sampaikan, tunaikan kewajipan, keluar mengundi, jangan lupa undi harapan. Terima kasih. Kekal harapan. Kekal harapan, betul.